Rumah ni tak ada orang. Ha, tengok. Akak punya ketupat pun dah siap. Akak punya tak jadilah. Tak macam opa punya. Akak punya ketupat bawang lah. Bentuk dia macam badan akak lah. Makan ajalah yang kau tahu. Kalau tak tahu makan, matilah kak. Ya Allah, banyaknya. Cepat Garus, kita balik. Mungkin lambat pula buka puasa. Opa, tengok. Kita orang dapat banyak kak dari kawan-kawan. Betul? Akak ada dapat tak? Ada, sikit je. Ya ke kak? Abang tu ada bagi. Abang mana? Alah kak, macam tak tahu pula. Abang Mut. Alah, pandai-pandai je. Pertama, ini untuk raya kedua. Besarnya baju Melayu kak Fizi. Ini sang punya lah. Cepat, cepatlah. Opa, raya ni tak ada baju baru ke? Ada. Nak warna apa? Ipin nak warna merah jambu. Itu warna perempuan lah. Ya ke? Kan akak suka pakai warna tu. Tuyul tu apa? Tuyul ni suka curi duit. Oh, patutlah Opa selalu tak ada duit. Abang Saleh. Nak apa? Kita orang nak minta derma untuk Ijai. Sen pun tak apa. Kau ingat aku tak ada duit ke? Nah, 20 sen. Budak-budak ni. Mari sini. Tengok macam mana aku buat. Teh tarik 3. Okey. Tarik 3. Bagi balik kat situ. Nanti macam Melina makan kau habis tenaga. Nanti macam Melina habis tenaga. Pak Mael. Oh, Pak Mael. Pak Mael. Woi, pegang. Tak takutlah. Tadi kat warung, diorang semua cerita pasal tu durian. Kecut San. Tak ada apalah. Tak ada apa. Tutuplah mulut tu. Tempiaslah. Sikit lah. Tak kuasa aku. Belum nanti baru tahu. Cubalah. Hai! Terkejut, Mak. Mak. Apa sangat kau jaga budak-budak tu? Aku dah ikat lah. Kalau kau sayang dengan budak-budak tu, pergilah jaga sendiri. Nyampah. Macam ada orang tu boleh lepaskan ni. Itu pendek ni. Geram aku. Ada limon. Hantu. Mana? Tolong. Kat lawan Meh.